justice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, kopi sanangan buat seluruh rakyat Malaysia. Ini adalah breaking news, special report dari Putrajaya. Akhirnya selepas semalam kita bersuara tentang kes jenayah rogol di salah sebuah sekolah terbaik di negeri Melaka, Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama pasukannya di Putrajaya telah bersetuju untuk mendengar cadangan dan saranan suara rakyat dari Sabah sehingga ke Putrajaya. Secara rasmi akhirnya 4 orang pelajar perogol yang telah ditangkap oleh polis Diraja Malaysia yang telah disumbat dalam lokap secara rasmi dibuang daripada sekolah. Ya, ini adalah berita tergempar, berita yang paling mengejutkan, yang mana akhirnya secara rasmi Yang Berhormat Menteri Pendidikan mendengar suara kita dalam skandal jenayah rogol di salah sebuah sekolah yang cukup popular di Melaka. Kementerian Pendidikan membuang 4 pelajar perogol serta-merta hari ini secara rasmi. Ini adalah satu tindakan disiplin dan undang-undang yang cukup tegas dari pihak Kementerian Pendidikan, dari pihak sekolah yang akhirnya akur dengan kritikan membina daripada berpuluh-puluh juta rakyat. Sememangnya sejak semalam Yang Berhormat Menteri Pendidikan terus diserang dan dihentam bertubi-tubi oleh ramai pihak kerana cadangan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan dianggap sangat-sangat berbahaya apabila 4 pelajar perogol itu dibenarkan menduduki peperiksaan SPM di sekolah dalam keadaan ibu bapa risau jika ada lagi anak-anak mereka yang lain akan menjadi mangsa yang dirogol seterusnya. Jadi ini adalah keputusan yang cukup rasional daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan khususnya Kementerian Pendidikan di Putrajaya memberi hukuman berat ke atas pelajar-pelajar yang terang-terangan bersalah merogol dan merakamkan aksi merogol seorang anak pelajar tingkatan 3 di dalam bilik kelas, bilik pembelajaran di sekolah terbaik di negeri Melaka.
Jadi hukuman berat ini adalah sangat-sangat disokong oleh rakyat, kerana bila kita tanya rakyat dalam social media dan bila kita baca komen rakyat Malaysia tentang kes jenayah rogol yang sepatutnya tidak boleh berlaku dalam institusi sekolah kerajaan, rakyat sedikit kecewa dengan kenyataan media rasmi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Kelmarin, kerana apa yang dijangkakan oleh berpuluh-puluh juta rakyat, 4 perogol itu perlu dibuang sekolah. Dan hari ini 13 Oktober 2025, tidak sia-sia rakyat membuat komplain dalam media sosial, kerana akhirnya Yang Berhormat Menteri Pendidikan membaca komen-komen anda semua dan membaca kekecewaan anda semua, mendengar suara-suara bising anda semua. Ya, secara rasmi 4 perogol itu telah dibuang dari sekolah. Apa yang paling menggemparkan juga adalah tentang isu kenapa perogol-perogol itu boleh menduduki peperiksaan SPM. Dan ada yang mencadangkan, termasuk ahli parlimen, meminta untuk Yang Berhormat Menteri Pendidikan, kalau tentang isu jaminan pendidikan untuk anak-anak kita, peluang kedua kepada perogol-perogol ini, demi keselamatan guru-guru dan pelajar-pelajar di sekolah terbaik di negeri Melaka itu, agar tidak menjadi mangsa rogol seterusnya sekolah mereka. Jadi saya kira itu adalah pandangan yang relevan dan saranan yang cukup berasas daripada berpuluh-puluh juta rakyat kepada Kementerian Pendidikan. Sebab memang rogol is rogol. Itu adalah jenayah yang sangat berat. Itu bukan gangguan seksual yang main cakap atau main sentuh-sentuh. Ini sudah tahap beramput-amput. Mengamput anak orang secara paksaan, lepas tu macam buat filem porno. Jadi ini mengalahkan jenayah rogol orang dewasa 18 tahun ke atas. Dan sememangnya kes ini bukan kali pertama berlaku, kes amput-amput dalam sekolah ni. Tetapi kita tidak tahu kenapa kes ini meletup macam bom nuklear seperti kes Zara. Dan ini sememangnya sedikit menjejaskan reputasi Kementerian Pendidikan dan pihak sekolah sekali lagi. Kerana setiap bulan ada skandal yang cukup mengerikan melibatkan anak-anak kita dalam institusi pendidikan sekolah kerajaan. Jadi apabila rakyat tidak berpuas hati dengan kes jenayah rogol di sekolah terbaik di negeri Melaka, kebimbangan berpuluh-puluh juta rakyat adalah kenapa perogol-perogol itu dibenarkan untuk mengambil peperiksaan SPM di dalam sekolah itu. Bila kita dengar semula berkali-kali kenyataan media rasmi Yang Berhormat Menteri Pendidikan, sememangnya wartawan telah membuat double check dan cross check serta triple check. Adakah 4 pelajar perogol itu, yang kesemuanya pelajar tingkatan 5, akan menduduki peperiksaan SPM pada bulan November, bulan hadapan di sekolah itu, Yang Berhormat mengesahkan mereka akan dibenarkan untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi respon publik dalam social media adalah semua marah dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dan sekali lagi Yang Berhormat Menteri Pendidikan menjadi sasaran kritikan daripada publik tanpa kita jangka, kerana beberapa bulan lalu Yang Berhormat dikritik dengan cukup keras dalam skandal saga kematian Misteri Zara Khairina Mahathir. Kini damage berjaya dikawal dengan cukup baik oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan apabila beliau mendengar kritikan dan saranan daripada publik untuk tidak membenarkan 4 pelajar perogol itu menduduki peperiksaan SPM di sekolah asal mereka. Saya menyokong penuh keputusan yang cukup waras daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk
membenarkan perogol-perogol itu menduduki peperiksaan SPM secara bersyarat, yang mana mereka tidak boleh ambil peperiksaan SPM dalam sekolah. Kerana apa? Kerana rakyat Malaysia menganggap perogol-perogol itu adalah perogol bersiri, perogol yang sangat berbahaya kepada guru-guru, kepada nyawa anak-anak perempuan di sekolah itu. Hatta lelaki pun tidak selamat, sudah namanya perogol. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Akhirnya mendengar suara rakyat untuk tidak membenarkan pelajar-pelajar perogol itu datang ke sekolah yang sama untuk menduduki peperiksaan SPM. Kerana Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan media rasmi sebentar tadi di Putrajaya, 4 pelajar perogol itu akan menduduki peperiksaan SPM di bilik tahanan penjara atau lokap, ataupun di kawasan khas selain daripada tempat sekolah asal mereka di Melaka. Ini adalah satu keputusan yang wajar kita beri kredit dan pujian kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia, kerana itulah yang sewajarnya kita buat keputusan secara tegas agar kes ini ia bukan tentang second chance. Ini adalah tentang rule of law. Sebab ia adalah satu jenayah yang tidak boleh dijamin bebas. Terang-terangan video tersebar dan mangsa bersama ibunya telah membuat laporan polis. Pihak sekolah pun mengarahkan mangsa dan ibu serta keluarganya untuk membuat laporan polis. Dan akhirnya polis Diraja Malaysia dengan cukup pantas menangkap 4 pelajar perogol itu. Dan sekarang di bawah tahanan pihak polis. Kes ini sangat laju diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Dan saya perlu memuji ketelusan dan integriti Kementerian Pendidikan yang tidak cover up kes ini di bawah karpet Putrajaya. Dan kita ingin katakan pihak polis Diraja Malaysia membuat tindakan yang cukup pantas untuk selesaikan kes rogol ini. Kerana sememangnya kita yang pernah bersekolah di sekolah kerajaan, kita tahu dah banyak kali dah kes-kes rogol ni sebenarnya. Tetapi sebelum ini berjaya disembunyikan. Kali ini pihak polis, pihak kerajaan Malaysia cukup telus dalam penguatkuasaan undang-undang. Dan saya ingin katakan ini adalah jalan yang terbaik dan remedi terbaik untuk Yang Berhormat Menteri Pendidikan meminimumkan damage dalam sekolah yang terpalit dengan skandal jenayah rogol besar ini. Saya tahu cabaran menjadi Menteri Pendidikan itu bukan kerja yang mudah. Dan saya tidak menyangka setiap bulan ada skandal besar yang menguji Yang Berhormat Menteri Pendidikan di Putrajaya. Jadi kita juga ingin katakan sebentar tadi ada satu kenyataan rasmi daripada Kementerian Pendidikan yang perlu untuk kita tonton dan dengar bersama ya. Yang terlibat tidak akan mengambil SPM di sekolah. Sebaliknya mereka akan berada di tempat yang ditetapkan, sama ada di tempat tahanan atau di tempat yang berasingan dari pusat di sekolah mereka. Pada
masa yang sama, lembaga tata tertib sekolah telah bersidang pada hari ini dan telah menjatuhkan hukuman buang sekolah terhadap semua suspek yang terlibat. Kementerian Pendidikan juga memberikan tumpuan kepada aspek kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga sekolah. Kaunselor dan guru bimbingan dan guru kaunseling akan melaksanakan program intervensi psikososial untuk membantu warga sekolah yang terjejas. Ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pentadbir institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh negara untuk mengambil tindakan dan meletakkan keperluan meningkatkan pemantauan dan keberkesanan aspek keselamatan di institusi masing-masing. Okey, itu adalah kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan di Putrajaya sebentar tadi yang mengesahkan 4 suspek yang merogol secara bergilir-gilir. Pelajar tingkatan 3 akhirnya telah dibuang sekolah setelah Lembaga Disiplin Sekolah membuat keputusan muktamad walaupun mereka hanyalah suspek. Tetapi kes jenayah rogol ini sememangnya adalah satu salah laku jenayah yang cukup berat. Saya menyokong penuh kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan sebentar tadi yang meminta pihak sekolah untuk upgrade kawalan keselamatan untuk pelajar-pelajar dan para guru. Sekali lagi saya dengan rasa rendah diri ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, kita menyokong penuh saranan itu sebagai ibu bapa dan masyarakat supaya ekosistem sekolah selamat dari Sabah sampai ke Melaka. Sudah tiba masanya untuk kita pasang CCTV sebagai salah satu mekanisme sediakan payung sebelum hujan. Sebab kita tidak mahu akhirnya Yang Berhormat Menteri Pendidikan menjadi mangsa keadaan untuk blaming game dalam apa sahaja skandal jenayah kematian misteri atau skandal jenayah rogol atau skandal kemalangan yang akan mengorbankan nyawa pelajar atau guru-guru dalam sekolah. Jadi sekali lagi kita memahami masalah pokok terhadap skandal jenayah rogol ini kerana bilik sekolah tidak ada CCTV. Dari saya kecil sampai saya besar, kita memang tahu di semua bilik sekolah, bilik pembelajaran, bilik darjah tidak ada dipasang CCTV. Dan apabila sudah tamat sesi PNP, pembelajaran dan pengajaran di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, sememangnya tidak selamat apabila ada anak-anak kita boleh dirogol bila-bila masa di bilik sekolah itu. Jadi dari dulu sampai sekarang, saya ingin katakan cabaran terbesar kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan adalah untuk menunjukkan komitmen political will bahawa apa yang ibu bapa dan masyarakat boleh membantu bagi jaminan keselamatan anak-anak kita di sekolah dan guru-guru kita di sekolah, kita suka atau tidak, kita kena pasang CCTV. Kerana di kebanyakan sekolah antarabangsa dan sekolah swasta, kita pasang CCTV. Jadi saya ingin mencadangkan untuk mengelakkan tragedi kematian misteri berulang dalam kes Zara Khairina Mahathir dan dalam mengelakkan tragedi rogol bersiri, rogol beramai-ramai, rogol bergilir-gilir ke atas anak-anak kita di mana-mana sekolah pun, kita kena pasang CCTV. Saya amat tertarik dengan pembentangan Belanjawan 2026 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari Jumaat yang lalu, yang mana Kementerian Pendidikan di Putrajaya mendapat kelulusan peruntukan yang paling besar berbanding kementerian yang lain, iaitu peruntukan Belanjawan 2026 adalah 66.2 bilion ringgit.
Dalam keadaan peruntukan ini sangat-sangat besar, saya ingin mencadangkan, saya kira 1 bilion ringgit boleh membantu Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk pasang CCTV. Sebab setiap kali ada masalah di semua sekolah, yang menjadi mangsa dan target untuk dihantam dan dikritik adalah Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Jadi untuk mengelakkan Yang Berhormat yang menjadi mangsa kritikan masyarakat, kritikan publik, jangan anggap enteng atau pandang sebelah mata CCTV tidak penting. Kecuaian dan kawalan keselamatan yang cukup longgar adalah berpunca daripada kita tidak pasang CCTV di bilik asrama, di bilik tandas, di bangunan asrama, di bilik PMP, hatta di bilik guru kita kena pasang CCTV. Memang sebelum ini tidak ada dasar dan polisi untuk pasang CCTV. Kami yang pernah bersekolah di sekolah kerajaan, kita memang tahu CCTV tidak ada dalam bilik pembelajaran dan pengajaran PMP, di bilik darjah atau bilik sekolah menengah. Dan kita perlu sediakan satu bilik kawalan CCTV yang agak advance kerana belanjawan ini cukup besar, 66.2 bilion ringgit. Jadi ini yang menyebabkan perogol-perogol ini berani merogol anak kita dalam kelas. Sudahlah kita punya pengawal keselamatan cukup terhad ya, dia punya jumlah pengawal keselamatan setiap sekolah kita memang tahu. Boleh dikira pakai jari. Jadi bila tamat CCPNP, tamat persekolahan, memang ada pelajar-pelajar yang lambat pulang. Kerana pengawal keselamatan kita menjaga kawasan pagar sekolah, guard house untuk memastikan keselamatan anak-anak kita, untuk laluan jalan raya, diberikan jaminan keselamatan, guru-guru kita keluar bawa kereta. Jadi guard house kita sibuk kawal pagar depan sekolah. Tetapi di dalam sekolah itu tidak ada yang kawal. Sebab kita tidak ada pasang CCTV. Jadi kita perlu proaktif dalam pengawalan keselamatan ini, kerana sememangnya dari dulu dan sekarang saya katakan tidak selamat. Tetapi this is the best remedy yang kita boleh cadangkan sebagai ibu bapa dan masyarakat, sebab kita tidak mahu dicakap kita hanya tahu mengkritik, tetapi kita tidak ada saranan yang baik untuk membantu kerajaan Malaysia. Saya katakan pasang CCTV adalah penyelesaian terakhir untuk apa-apa kes jenayah buli, kes jenayah rogol bergilir-gilir seperti kes Zara dan kes anak kita di sekolah terbaik di negeri Melaka. Dan paling mengejutkan, ada lagi seorang pelajar tingkatan 4 mati dengan cukup misteri dalam tandas. Tandas pelajar-pelajar sekolah pun kena pasang CCTV sebab memang ada insiden berunsurkan jenayah. Mungkin sebelum ni kita berjaya untuk cover up, tetapi untuk tahun 2025, I feel sorry to Yang Berhormat Menteri Pendidikan kerana masalah ini menjadi krisis kepada negara. Jadi jika ada CCTV, ia menjadi bahan bukti. Guru kaunseling boleh panggil ibu bapa yang terlibat jika ada gangguan seksual atau unsur jenayah ugutan, unsur buli, unsur pukul-memukul, dera-mendera. So at least bila ada CCTV, kita ada alibi untuk pihak sekolah mengambil tindakan disiplin dan tindakan undang-undang yang tegas. Kalau tidak ada CCTV, nanti kau panggil mak bapak dia minta bukti. Mana bukti anak saya memerogol anak orang lain? Jadi ini akan menyukarkan guru-guru kita dan pihak sekolah untuk menguatkuasakan undang-undang dalam sekolah. Jadi sekali lagi, demi memastikan kes Zara tidak berulang, untuk memastikan kes rogol bergilir-gilir ni tidak berulang, saya dengan rasa rendah diri ingin mencadangkan tolong pasang CCTV.
di semua bilik sekolah, bilik asrama, bilik tandas sekolah, bagi menjamin keselamatan anak-anak kita dan guru-guru kita. Jadi kita tidak boleh, bila kita minta sokongan, support system daripada ibu bapa dan masyarakat, sekolah itu yang boleh masuk adalah guru-guru dan pelajar. Ibu bapa dan masyarakat memang tidak semua boleh masuk kawasan sekolah. Jadi memang di luar kawalan daripada ibu bapa dan komuniti masyarakat di sebuah sekolah untuk masuk campur urusan sekolah, kerana itu tidak manis dilihat. Ya, di situ ada guru, di situ ada pengawal keselamatan, di situ ada pengetua, di situ ada guru besar, di situ ada guru disiplin, di situ ada guru PKM. Jadi apa yang ibu bapa dan masyarakat boleh buat bila kami tidak boleh masuk campur hal ehwal pentadbiran sekolah, kami hanya mampu mencadangkan pasang CCTV. Kerana bila kita sudah mewajibkan semua anak-anak wajib ke sekolah, maka kita perlu menunjukkan komitmen jaminan perlindungan keselamatan. Sebab ibu bapa tidak boleh campur tangan urusan sekolah. Sebab itu berlaku di dalam sekolah, di dalam asrama. Kalau tadi itu berlaku di luar sekolah, ya, mungkin itu kesilapan ibu bapa yang tidak cukup mengajar anak-anak mereka supaya berhenti jadi perogol. Tetapi ini sudah melibatkan hal undang-undang dan kes jenayah yang berat. Jadi sudah tiba masanya kita kena pasang CCTV sebab itu akan menjadi bukti di mahkamah dan menjadi bahan bukti rujukan Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Dan sebuah negara adalah kita pasang CCTV. Negara maju, negara membangun, kalau kamu perasan, kalau melancong di mana-mana, mereka ada pasang CCTV. Sebab itu salah satu kriteria untuk jaminan keselamatan rakyat dan negara itu. Jadi kalau ada apa-apa berlaku kecemasan, tengok CCTV. Begitu juga dalam konteks institusi yang kecil seperti sekolah. Salah satu indikator keselamatan itu terjamin dalam sesebuah sekolah adalah CCTV. Sekali lagi, untuk membantu pengawal-pengawal keselamatan yang bertugas di semua sekolah kerajaan, kita kena meringankan beban mereka dengan pasang CCTV. Dan ini telah menimbulkan kebimbangan ibu bapa di seluruh negara. Sebab ada yang cakap sekolah sudah tidak selamat. Dan saya perlu bersetuju dengan kebimbangan ibu bapa di luar sana. Sebab bila ibu bapa tahu tidak ada CCTV dalam bilik sekolah, sebab ibu bapa terfikir, kenapa jenayah rogol dalam bilik sekolah boleh berlaku? Sedangkan itu adalah bilik pembelajaran. Sedangkan dalam sekolah itu ada guru dan pengawal keselamatan. So at the end, semua orang baru perasan, oh patutlah tidak ada CCTV. Bila satu bilik sekolah dan satu bangunan sekolah tidak ada CCTV yang mencukupi, memang perogol tidak takut untuk merogol anak-anak anda. By logic of mind. Bila ada CCTV 24 jam on di situ, memang perogol-perogol akan takut merogol. Dan dia punya jejak tu boleh dilihat. But luckily dalam kes rogol di sekolah terbaik Melaka tu, perogol-perogol itu pula kasih checkmate diri sendiri, mereka sendiri yang viralkan, mereka sendiri yang kantoikan. Jadi ia telah mempermudahkan kerja pihak polis dan pihak sekolah dan pihak Kementerian Pendidikan untuk mengambil tindakan undang-undang yang tepat. Akhirnya suara rakyat didengar, perogol-perogol yang merogol secara bergilir-gilir. Seorang pelajar perempuan tingkatan 3 telah dibuang daripada sekolah. Saya memuji tindakan berani pihak sekolah untuk memberi keadilan kepada mangsa kerana inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Sebab ini adalah bidang kuasa sekolah dan bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Masyarakat tidak boleh masuk campur dalam hal ini, tetapi kami hanya mampu mencadangkan apa yang terbaik.
untuk negara. Jadi sekali lagi, saya tidak bersetuju dengan hukuman rotan itu kerana sampai sekarang ada beberapa guru menggunakan mekanisme rotan tetapi tidak berjaya ya. Kes buli dan kes rogol tetap berulang setiap tahun, setiap hari. Jadi kita ingin menyatakan tolong pasang CCTV supaya kes tragedi Zara dan kes jenayah rogol di Melaka itu tidak akan menjadi satu bara kanser ya, yang boleh menghancurkan reputasi Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Kau rotan lah banyak kali perogol tu. Kalau dia cakap, tak sakit kena rotan. Sebab tidak ada CCTV. Setakat rotan 1-2 kali, 1-2 hari sajalah rasa sakit dia. Tapi kalau anda pasang CCTV, lepas tu diheret ke mahkamah, penjenayah-penjenayah itu, anak-anak kita akan terdidik secara tidak langsung. Apa itu undang-undang dan apa itu kes jenayah buli dan kes jenayah merogol. Dari dulu lagi kita pakai rotan ni tidak berkesan. Dan saya ingin yang tidak tahu tentang masalah rogol di Melaka tu, cerita dia memang cukup tragis. Tingkatan 3 sebuah sekolah di Melaka Pelajar perempuan tingkatan 3 sebuah sekolah di Melaka dipercayai dirogol 2 pelajar senior di dalam kelas. Kejadian itu juga dirakam menggunakan telefon bimbit dan dilihat oleh 2 pelajar lain. Kejadian itu terbongkar pada petang Jumaat selepas ibunya mendapat maklumat mengenai penyebaran video itu daripada guru sekolah sebelum membawa mangsa membuat laporan polis. Menurut sumber, kejadian berlaku kira-kira jam 2.50 petang pada 2 Oktober lalu ketika pelajar berpatah balik ke kelasnya untuk mengambil bahan projek mata pelajaran sains yang tertinggal. Sebaik tiba di kelas, mangsa yang juga pengadu mendapati ada 2 pelajar lelaki senior berusia 17 tahun sedang menghendapnya dari celah pintu kelas. Bagaimanapun selepas mengambil barangannya dan sedang pula menjaga di kawasan tangga, 2 lagi pelajar lelaki lain berusia 17 tahun masuk ke dalam kelas melihat suspek pertama membogekal mangsa dan merogolnya. Menurutnya, pelajar tu kena kepung. Lepas tu ditutup mulut, ditarik ke dalam kelas. Lepas tu dibogelkan. Sebab tidak ada CCTV. Nasib baik pelajar tu yang menjadi mangsa buat laporan polis. kejadian itu disaksikan kesemua 4 suspek sebelum suspek kedua juga merogol pengadu, manakala suspek ketiga bertindak merakam perbuatan jijik itu menggunakan telefon milik merakam lagi aksi rogol tu. 2 orang merogol, 2 orang merakam. Kenapa pelajar-pelajar ni berani jadi perogol? Sebab tidak ada CCTV. Diorang cakap kalaupun diorang diheret di mahkamah tidak ada bukti. Pengalaman saya naik turun mahkamah, kita memerlukan CCTV untuk mengesahkan salah laku jenayah sebenarnya. Suspek pertama. Sumber berkata suspek keempat pula menjaga kawasan kelas bagi mengelak jenayah itu terbongkar sebelum kesemua mereka meninggalkan pengadu di dalam kelas. Akibat tersusun dia punya jenayah rogol bergilir-gilir. 1 orang jaga di bawah. Selepas merakam segala bagai, merogol sepuas-puasnya, dikasih tinggal je budak tu di situ. Sebab apa diorang berani buat ni? Tidak ada CCTV. Bukan sebab rotan ke tidak rotan. Kejadian pengadu mengalami trauma, tidak mempercayai sesiapa dan takut untuk ke sekolah sehinggalah kejadian itu terbongkar pada Jumaat apabila ibunya mendapat makluman kejadian daripada guru.
Budak tu sekarang trauma dan tidak mau pergi sekolah. Memang kebanyakan mangsa rogol, dia akan takut pergi sekolah. Dan dia tidak akan percaya dengan sesiapa. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana guru pihak sekolah telah menasihatkan ibu dan mangsa yang dirogol untuk buat laporan polis. Ini adalah tindakan yang cukup baik daripada sekolah kerajaan. Apabila video itu sudah viral, tidak adalah pula sekolah tu larang buat laporan polis. Jadi bila ada laporan polis itu yang membuatkan cerita itu bocor. Jadi memang kesian ya, kanak-kanak tu, dia pelajar tingkatan 3, dia sangat naif. Pelajar tingkatan 3 apa dia boleh buat? Di sekolah sebenarnya memang cukup seram ya. Bila kau tidak pasang CCTV, semua orang sewenang-wenangnya boleh buat. Tambahan lagi, ada laporan kanak-kanak sekolah sudah pandai hisap vape yang ada mengandungi bahan-bahan terlarang. Bayangkan, bila kau tidak pasang CCTV, memang suka hatilah budak-budak tu buat apa. Dia mau ambil mushroom vape kah? Atau apa-apa vape berunsurkan dadah kah? Lepas tu kerasukan. Mengamput anak orang bergilir-gilir. Tapi luckily, kesilapan perogol ni, diorang merakam sendiri aksi tu. Sebab tu aksi tu kantoi, aksi rogol tu. Terima kasih banyaklah kepada 4 perogol. Bagus-bagus sekolah tu tidak ada CCTV. Tak ada orang tahu kau merogol. Kau pergi rakam filem porno. Memang berguni-guni lah budak-budak ni. Kalau sudah main rakam-rakam ni, ini di bawah pengaruh bahan terlarang. Berguni-guni. Lepas tu jual berapa ringgit? RM10, RM20. Kenapa perogol-perogol ni jadi CCTV? Ngamlah tu. Mungkin sebelum ni mereka biasa buat, dorang selamat. Tapi kali ini kantoi sebab yelah, ibu dan mangsa buat laporan polis. Berapa dibeli? Juta ringgit. Kita tengok dekat mana-mana platform media sosial, kalau jual porno ada yang free. Apa pula juta-juta? Sebab pelakon tidak berbayar. Pelakon free. Kalau kes bawah umur begini, you cakap jutaan ringgit, kesian. Ini asal sedap, asal kenangan. Saya tidak nampak video tu. Saya tidak tahu nama video tu. Jangan tanya dengan saya. Jadi saya ingin mencadangkan kepada ibu bapa, jangan sahaja kita lepas tangan. Sebab kadang-kadang anak-anak ni jadi perogol sebab mak bapak pun perogol. Dia begini ya, Pakcik Makcik Oto Arum. Tolong pantau dan tarbiyah anak-anak kita. Didik betul-betul. Bagitahu dengan anak-anak, nak pergi sekolah belajar, jangan merogol anak orang. Mungkin kita ibu bapa terlupa untuk melihat anak kita tu jadi perogol sebab kau pun perogol.
Jadi kepada mak bapak, saya yakin ada ramai ibu bapa yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia, mengajar anaknya dengan cukup ilmu agama dan ilmu moral. Tetapi dalam kes jenayah rogol di Melaka ni, ini bukan kali pertama berlaku. Jadi tolong mak bapak, kalau kau nampak anak kau tu hisap vape, kau tanya anak kau, nak flavor apa yang kau hisap-hisap ni? Mushroom kah? Atau kangkung kah? Flavor serai kah? Lepas tu, kalau kau nampak anak kau tu sesuatu, kau beritahulah dengan anak kau, nak bertaubat nak, ingat mati nak, jaga maruah mak bapak, jangan jadi perogol, jangan jadi orang gila di sekolah. Sebab kadang-kadang sebenarnya guru-guru ni sudah ajar anak-anak kita dengan baik. Tapi kadang-kadang mak bapak ni dia fikir, anak aku sudah dijaga oleh guru-guru, saya tak perlulah jaga anak saya. Oh, anak saya ni gangster, saya hantarlah pergi asrama. Saya tahu tidak ramai ibu bapa yang jahat. Semua ibu bapa tu baik. Tetapi dalam kes besar ini, kita mengharapkan ibu bapa dia bermuhasabah dirilah. Sebab mungkin ibu bapa dia pun tidak cukup mendidik anak dia. Jadi jangan asyik-asyik salah guru. Tidak boleh juga begitu ya. Begitu juga dengan kes bully, kes apa-apalah. Rogol-merogol, amput-mengamput, liwat-meliwat di sekolah. Kepada ibu bapa, tolong ajar anak-anak anda. Janganlah jadi perogol, peliwat, pengamput, pembunuh, pembuli. Okey? Jangan sejak sibuk cari duit, kau lepas tangan. Alah, ada juga guru-guru jaga anak aku. Tidak bolehlah begitu ya. Lepas tu kau cakap apa ni? Sebab handphone. Bang, banyak juga anak orang pakai handphone bang, tapi tidaklah juga jadi perogol, jadi pengamput. Kalau kau cakap handphone tu menjadi masalah, jadi kau yang ada handphone ni pun perogol lah, begitu. Bang, tidak semudah itu kita faham masalah ni bang. Anak-anak ni jadi perogol sebab handphone. Jadi engkau yang main handphone sekarang ni perogol lah. Kita tidak boleh buat generalisasi simplistik begitu bang. Anak-anak ni jadi perogol sebab mak bapak dia perogol. Begitu saja, senang cerita. Jadi kalau kau mak bapak yang baik, memang anak kau akan jadi baik. Tapi kalau kau mak bapak perogol, hari-hari bamput, sampai lupa jaga anak, memang anak kau akan mengamput anak orang lain di sekolah. Disuruh belajar, sibuk mengamput. Lagi satu, kalau kau nampak anak kau tu nafsunya macam nafsu binatang, kau suruhlah kahwin, jangan suruh sekolah. Kahwin kampung, kahwin cowboy. Kalau sudah umur dia 18 tahun, kau nampak anak kau tu sudah tidak sabar mengamput, mau ada 20 anak, kasih kahwin bah. Biar dia rasa macam mana beli pampers, beli susu beribu-ribu ringgit zaman sekarang. Yelah, orang ni bila dia sedap mengamput, bila kita suruh dia beli pampers dengan susu, di situlah baru dia menyesal. Allahu Akbar, rupanya mengamput ni sekejap saja dia punya sedap. Sekalinya buat anak beramai-ramai, berbaris-baris macam tim bola, berpuluh-puluh ribu aku beli susu, beli pampers. Yelah, anak-anak zaman sekarang ni dia ingat sedap saja. Sekalinya disuruh beli pampers, beli susu oleh bini dia, alah yang tak ada duit. Lain kali kau tak payahlah mengamput anak orang. Kau kahwin dengan anak orang, kalau pampers dan susu pun kau sakit kepala mau cari. Sebab tu aku cakap, akhirnya ini salah mak bapak. Tapi it's very good perogol dalam kes ini
ditangkap dengan sangat laju oleh polis Diraja Malaysia dan perogol yang merogol secara bergilir-gilir pelajar perempuan tingkatan 3. Mereka direman 6 hari. Ini adalah tempoh yang sangat berasas ya di sisi undang-undang. Jadi kita jangkakan kes ini akan ada pendakwaan. Tapi kesianlah kepada mangsa tu. Sebab memang nama-nama mereka semua yang terlibat disembunyikan ya. Jadi itu juga membangkit kemarahan publik. Tetapi saya kira yelah, mandangkan mereka pun sudah ditangkap, sudah disumbat dalam lokap, sudah dibuang daripada sekolah. Saya kira ramai sudah orang tahu siapa pelajar-pelajar tu, terutamanya pelajar-pelajar lain. Sebab untuk mengelakkan budak-budak tu merogol lagi anak orang lain, memang sekolah kena maklumkan ya. Walaupun tidak dimaklumkan kepada media, saya ingin mencadangkan kepada guru-guru di sekolah itu untuk maklumkan kepada pelajar-pelajar lain siapa nama perogol-perogol itu, supaya tidak ada lagi jadi mangsa rogol di sekolah tu, di kawasan situ. Kalau nama-nama mereka disembunyikan atas alasan Akta Kanak-Kanak 2001, kita faham konteks undang-undang itu. Tetapi untuk pelajar-pelajar dalam sekolah tu, diorang kena tahu nama perogol-perogol tu, supaya diorang tidak jadi mangsa rogol. Muka-muka dia kena dibagi tahu, ini muka perogol. Tapi kita mengharapkan jika mereka disabitkan bersalah, supaya mereka ini bertaubat dan supaya masyarakat pun tidak jadi mangsa dirogol lagi ya selepas ini. Kalau sudah disabitkan bersalah di usia 18 tahun, sebab dorang tinggal beberapa bulan lagi ni, umur dorang 18 tahun ni, muka-muka mereka kena didedahkanlah nama mereka. Ini kes rogol, bukan kes gangguan seksual. Rogol. Jadi untuk mengelakkan bukan sahaja pelajar-pelajar dan guru-guru yang dirogol, kalau sudah mereka ni mengaku bersalah dalam mahkamah, tayangkan sajalah muka dan nama mereka. Ini sangat penting untuk menjaga nama baik Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Sebab ialah rakyat zaman sekarang ramai yang pandai-pandai, ramai yang lebih tahu, yang lebih arif. Jadi agak bahaya untuk nama baik Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk melindungi dan tutup nama-nama perogol atau muka-muka perogol ni. Sebab kebiasaannya perogol-perogol dalam kes lain ni muka mereka dirakam. Ada kes ustaz tu merogol pelajar baru-baru ni, ditayang muka dia. Sebab ini kes jenayah rogol. Rogol bah, rogol. Ada orang kena rogol sampai mati. Untuk maklumat anda semua, siapa cakap rogol tu sedap? Sakit begitu. Sebab tu ada orang mati. Nasib baik pelajar tingkatan 3 tu tidak mati. Jadi kalau kita lindungi perogol ni dan kita bagi keistimewaan, ramailah anak-anak kita jadi perogol. Itu yang bahaya tu. Bila kita handle kes jenayah rogol, risau Jo. Semua anak-anak kita bangga jadi perogol sebab nama dia misteri, muka dia misteri. Tetapi untuk perogol-perogol dewasa, ditayang pula nama dia dengan muka dia. Jadi kita tidak faham tentang isu kekebalan undang-undang. Tapi kesian dengan mangsa ya.
Dia rasa hancur sudah hidupnya. Pengalaman mangsa-mangsa di Rogol ni, dia memang tidak tahu apa-apa. Dan memang kebanyakan mangsa Rogol takut untuk memberitahu kepada publik, kepada ibu bapa, kepada orang lain. Nasib baik pihak sekolah yang arahkan mangsa dan ibu buat laporan polis. Terima kasih banyak kepada guru-guru di sekolah terbaik di negeri Melaka yang mengarahkan mangsa itu buat laporan polis. Itu adalah satu tindakan yang sangat baik daripada Kementerian Pendidikan, sangat-sangat baik. Tetapi saya tidak bersetuju untuk nama dan muka perogol di negara ini dirahsiakan. Saya tidak setuju. Sebab itu akan memburukkan nama Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Saya ingin mencadangkan mana-mana kes Rogol tayang sejalah muka perogol tu. Lebih-lebih lagi macam kes ini kan, main rakam-rakam, terang-terangan muka budak-budak tu kan. Untuk keselamatan negara, untuk keselamatan rakyat lah. Kita pun tidak mahu nanti menteri-menteri kita dirogol. Sebab perogol ni, dia bukan satu kali saja dia akan merogol ya. Kalau kau lindungi, mereka akan merogol lagi. Rogol bah, rogol. Why nah, beberapa kali aku cakap rogol. Kalau kita bersimpati dengan perogol dan kita memberi kekebalan kepada perogol, dia akan merogol berkali-kali. Mereka akan jadi perogol bersiri. Dan ini boleh menghancurkan sesebuah negara dan sesebuah ketamadunan masyarakat. Sudah namanya perogol. Sex predator, you know, bila dia merakamkan aksi rogol itu, they are sex predator. Kau tahukah sex predator ni apa? Dia akan rogol siapa saja. OKU kah yang bukan OKU kah, dia rogol. Menteri kah bukan menteri kah, rakyat biasa kah, dia akan rogol. Sudah namanya rogol. Do you know what is rogol? Jadi demi melindungi keselamatan menteri-menteri kita dan rakyat kita, kita tidak boleh beri keistimewaan kepada perogol ni. Saya ingin mencadangkan, tidak ada perogol di negara ini yang boleh kebal di sisi undang-undang. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak polis Diraja Malaysia telah menangkap perogol-perogol itu dengan sangat laju. Ada yang cakap sangat lambat. Kira laju lah tu. So video tu viral baru disedari selepas beberapa hari. Sudah namanya dirogol secara senyap-senyap. Adakah perogol merogol di depan balai polis? Tidak ada bahkan. Ini memang kawasan yang cukup sesuai untuk merogol. Ini sekolah. Jadi, bila sekolah mendedahkan ada video rogol yang bocor, akhirnya pihak polis cepat tangkap perogol tu. Very good. Tangkap diorang tu memang lagi meletup kes ni. Tapi syukur Alhamdulillah, mereka telah diheret ke Kompleks Mahkamah Melaka. Dan Magistrate Mahkamah Melaka meluluskan permohonan pihak polis untuk sumbat perogol-perogol itu ke dalam tahanan lokap sehingga hari Khamis. Jadi tahanan reman sama ada akan terus dakwa di mahkamah itu bergantung dengan keputusan pihak kerajaan Malaysia. Kerana paling lama untuk tahan reman perogol-perogol ini adalah 14 hari. Dan mereka tidak boleh dijamin bebas ya. Jadi bila mereka tidak boleh dijamin bebas, so
Sebab itu adalah kes rogol. Rogol. Bila sudah main rakam-rakam, itu memang sex predator. What you want to say? Jadi saya ingin membacakan laporan berita rasmi akan disiasat di bawah kanun kesiksaan tanpa mengira had umur termasuk pelajar sekolah. Penegasan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau turut tegaskan, umur pelaku bawah umur bukan alasan untuk melepaskan seseorang daripada tanggungjawab undang-undang terhadap jenayah dilakukan. Kalau dia bawah 18, sistem pendakwaannya mungkin berbeza, tetapi dia masih akan didakwa bawah kanun kesiksaan. Bukan sebab bawah umur, dia boleh bebas. Siasatan kes tetap akan dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Sebarang prosedur yang melibatkan pihak sekolah tidak menghalang proses perundangan dan siasatan PDRM yang dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Biarlah polis siasat supaya tindakan sewajarnya akan dikenakan. Beliau berkata, meskipun Kementerian Pendidikan mempunyai proses tersendiri dalam menangani isu terbabit, kes jenayah tetap tertakluk di bawah bidang kuasa undang-undang jenayah. Azalina Othman kali ini sharp. Akhirnya, Menteri Undang-Undang mengaku perogol bawah umur kah, atas umur kah? Tidak ada keistimewaan undang-undang atau kekebalan undang-undang. Empat pelajar lelaki direman 6 hari. 4 pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bulan depan direman 6 hari selepas disyaki merogol seorang pelajar perempuan secara bergilir-gilir di sebuah sekolah minggu lepas. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata, reman terhadap kesemua suspek berusia 17 tahun itu dikeluarkan oleh penolong kanan pendaftar SR Artana di Mahkamah Magistrate Air Keruh Melaka bagi membantu siasatan. Reman ke atas kesemua suspek bermula hari ini hingga 16 Oktober dan kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Kesiksaan kerana merogol secara berkumpulan. Dahsyat. Ini seksyen yang berat ya. 375B ni, rogol berkumpulan ni, kanun kesiksaan. Jadi mereka bukan ditangkap di bawah Akta Kanak-kanak. Ini di bawah kes rogol. Rogol. Dia punya hukuman okey, 375B. Seorang lelaki adalah dikata melakukan rogol jika ia, kecuali dalam hal yang dikecualikan, kemudian daripada ini bersetubuh dengan seorang perempuan dalam keadaan yang termasuk di bawah mana-mana daripada perihal yang berikut. A. Bertentangan dengan kemahuan perempuan itu. B. Dengan tiada kerelaan perempuan itu. Itu rogol. Lepas tu di bawah 375 B. Penjara dan sebat. Habislah.
Ngam-ngam budak-budak ni tak lama lagi, 18 tahun, rakam video lagi. Kiamat. Tutup. Adik, kenapa tutup muka adik? Wah, dalam video kau tidak tutup muka, merogol anak orang. Bila kau ditangkap oleh abang-abang polis, kakak-kakak polis, tutup muka pula kau. 4 orang perogol yang merogol pelajar perempuan bergilir-gilir. Kau rakam video kau merogol anak orang dalam sekolah, kenapa tidak tutup muka dalam video tu? Ni bila sudah viral, polis, wartawan tangkap gambar, semua tutup muka. Memang ramai yang mengecam ya Menteri Pendidikan sebab pelajar yang dituduh rogol tetap boleh ambil SPM. Saya tidak tahu apakah ujian terbesar kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, tetapi memang viral ya kenyataan Menteri Pendidikan. Ini kenyataan Yang Berhormat yang menyebabkan berpuluh-puluh juta rakyat. Dia ngam-ngam sudah, rakyat tu sudah tidak marah dengan Menteri Pendidikan, tiba-tiba marah lagi. Saya tidak tahu apakah masalah ini perlu berlaku bulan-bulan atau macam mana. Kita juga mohon agar masyarakat mengambil perhatian bahawa kes ini adalah kes di bawah umur dan kita ada undang-undang yang melindungi anak-anak dari segi maklumat peribadi mereka ini, dan kita mahu dari segi masyarakat itu juga cakna tentang kes ini, terutamanya juga ibu bapa mengambil perhatian dalam kes-kes seperti ini secara keseluruhannya. Jadi macam mana keadaan bangsa sendiri dan adakah suspek yang 4 tu boleh ke SPM atau macam mana? Ya, SPM akan tetap diteruskan. Sebab tu bagi saya soal itu juga perlu bertumbuhan, dan mangsa ketika ini sedang mendapatkan rawatan di hospital dan juga sokongan sektor emosi di peringkat hospital lah. Jadi semuanya telah pun diambil tindakan oleh bahagian masing-masing, khususnya untuk perlindungan kanak-kanak ini. Maksudnya boleh ya, 3 November masih akan ambil SPM. Kita akan pastikan juga dalam soal itu supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan mereka. Kita bagi sokongan penuh mereka di psikososial di situ, di hospital. Setakat ni, Kita bincangkan sebentar tadi, setakat ini adalah sokongan psikososial. Kaunsil akan turun memberikan sokongan penuh kepada warga sekolah dan anak-anak, dan tumpuan kita kerana sekolah ini adalah sekolah terbaik di Melaka. Jadi kita bagi tumpuan penuh kepada guru yang mengajar SPM dan anak-anak yang akan mengambil peperiksaan SPM. Itu yang kita utamakan ketika ini, persiapan mereka untuk menghadapi SPM supaya tidak terganggu dengan kes ini, insyaAllah. Okey, ada statement Yang Berhormat Menteri Pendidikan tu betul. Tetapi bila terkeluar perkataan, beberapa perkataan yang sampai didengar oleh publik tu kan, memang kiamat. Supaya tidak ketinggalan pelajaran, mereka boleh ambil SPM. Dia orang cakap, budak-budak ni di sekolah, sepatutnya diorang belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Tapi diorang memilih jadi perogol. Ini kes rogol. Jadi rakyat pun dengar tu macam, yelah, tapi saya faham apa kenyataan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Cuma bila rakyat terkejut, kes tu meletup, memang respon publik akan jadi macam panik. Sama dengan kes Zara. Orang mengamuk lagi. Memang susah jadi Menteri Pendidikan, saya tidak nafikan. Saya telah memberi signal awal-awal dan sekarang baru faham kenapa kita mencadangkan beberapa cadangan
yang waras, iaitu pasang CCTV. Supaya kalau Menteri Pendidikan digasak oleh wartawan, oleh rakyat, kasih tunjuk sejalah CCTV. Begitu sebenarnya. Sebab akhirnya Menteri Pendidikan diserang lagi. Jadi rakyat cakap, ambil SPM dalam penjara kah, dalam lokap kah, atau dalam sekolah Henry Geni kah, untuk keselamatan anak-anak lain, guru-guru lain supaya tidak dirogol. Jadi bila menteri cakap mereka akan ambil SPM seperti biasa, nah, meletuplah. Meletup seluruh negara hari ini. But it's good bila Kementerian Pendidikan came out dengan satu pengumuman tergempar sebentar tadi. Untuk makluman, pakcik-makcik Oto Arung yang marah tu ya, bertenang dulu. Dengar berita baik-baik. 4 perogol itu telah dibuang dari sekolah. Dan 4 perogol yang merogol anak kita secara bergilir-gilir tu, mereka akan ambil peperiksaan SPM di dalam tahanan lokap atau tahanan penjara atau satu tempat khas yang bukan di kawasan sekolah yang sama. Itu adalah perkembangan terbaru. Jadi kita faham. Saya pun baca juga komen-komen kamu yang marah tu. Seperti yang kita jangkakan, memang akan ada yang marah. Sebab kes tu kes rogol. Jadi untuk menggunakan ayat yang sama, perlindungan, janganlah guna perkataan ni. Saya ingin mencadangkan Yang Berhormat Menteri Pendidikan, janganlah guna perkataan untuk perlindungan sebab kes ni kes bawah umur. Di bawah jenayah rogol, bawah umur kah, atas umur kah, dia tetap perogol Yang Berhormat. Untuk menyelamatkan nama Yang Berhormat daripada kena maki oleh rakyat, janganlah guna perkataan demi perlindungan anak-anak, sokongan psikologi. Jadi rakyat pun pening. Janganlah guna perkataan perlindungan untuk kanak-kanak. Mangsa inilah yang perlu kita lindungi. Sekali lagi, cukuplah kes Zara tu terlalu banyak kelompongan. Takkan kita kena ulang balik kelompongan tu? Biarlah pengalaman lalu mengajar Yang Berhormat untuk menjadi menteri yang lebih baik. Tetapi saya terkejut anda membuat statement yang sampai mengundang kemarahan dan kecaman. I feel sorry to you Yang Berhormat Menteri Pendidikan, tetapi saya terkejut. Entahlah. Jangan bagi bola tanggung seperti ini. Jaga reputasi dan nama baik anda sebagai Menteri Pendidikan. Lepas tu tidak ada satu orang pun yang mau selamatkan Menteri Pendidikan. Sekali lagi saya ingin mencadangkan kepada jurucakap kerajaan, bantulah Menteri Pendidikan kita tu, kesian dia. Bulan-bulan ada skandal, kau tahu, di beberapa sekolah. Belum habis kes Zara, belum habis pelajar tingkatan 4 mati dalam tandas. Belum habis segala kematian yang cukup misteri. Ditambah lagi dengan ujian yang cukup berat ke atas Menteri Pendidikan. Perogol. Sampai dicakap lagi melindungi. Sebab terkeluar perkataan untuk melindungi nama perogol dan identiti. Jadi perogol-perogol tu bolehlah merogol lagi. Sebab nama dia cukup misteri. Kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama. Kami try untuk tutup mulut, tetapi masalah ini memang sangat besar. Kita tidak boleh menggunakan perkataan perlindungan dalam kes rogol. Ini rogol.
Dan saya ingin cadangkan Menteri Pendidikan untuk panggil mak bapak perogol tu. Tanya, apa yang kau kasih makan dengan anak kau ni sampai jadi perogol? Sebab mak bapak dia yang perlu bertanggungjawab juga, perogol-perogol ni. Kalau tadi yang berhormat cakap, okey, kita lindungi nama-nama perogol ni, tetapi mak bapak dia kita akan heret sekali ke mahkamah. Baru ngam. Biar semua mak bapak faham. Kalau anak kau jadi perogol bawah umur, mak bapak yang kena. Begitu. Akan lebih baik jika kenyataan media rasmi yang berhormat Menteri Pendidikan highlight sebenarnya dalam kes ni bukan menteri yang salah, sebab bukan menteri yang merogol. Mak bapak dia kan yang ajar anak dia jadi perogol ni. Jadi tak payah cakap pasal perlindungan-perlindungan. Yang kita lindungi ni mangsa, bukan perogol. Kau panggil mak bapak dia tu. Saya cadangkan kau panggil mak bapak dia. Perlu bertanggungjawab. Mustahil guru-guru dan menteri yang suruh pelajar tu jadi perogol kan? Mustahil. Mustahil guru-guru suruh anak-anak pelajar merogol. Jadi sekarang kita kena highlight. Sebenarnya kalau saya faham kenyataan Menteri Pendidikan. Cuma kesalahan penggunaan perkataan sahaja. Cubalah Menteri Pendidikan highlight. Memang perogol itu bersalah dan kita akan ambil tindakan undang-undang yang tegas. Kita tidak akan melindungi mereka. Kalau buat statement begitu, ngam. Ini jadi lain. Aku tak tahulah. Siap-siap kena rakam lagi begitu. Jadi bila sudah dirakam begitu, yang jadi target Menteri Pendidikan. Sudah-sudahlah yang berhormat bagi statement begitu. Jangan siksa diri sendiri. Saya cadangkan berhati-hati keluarkan statement sebab video anda paling viral hari ini. Dan saya terkejut anda mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kepada kekeliruan. Sekarang rakyat keliru, perogol dilindungi. Sampai begitu. Dia sebenarnya perogol itu ambil SPM kah tidak ambil SPM, itu bukan masalah Menteri Pendidikan sebenarnya. Yang perlu menjadi keutamaan, mangsa dirogol tu dapat keadilan undang-undang. Semua tu ambil SPM tu bukan masalah. Yang paling utama tu mangsa tu dapat keadilan. Jadi, kita tidak boleh bersikap neutral dalam kes jenayah rogol seperti ini. Saya ingin cadangkan kepada semua orang. You cannot be neutral lah. Sebab video tu sudah bocor. Muka perogol tu pun sudah viral. Lepas tu kita sempat lagi berdiplomatik, bersikap neutral. Tidak boleh. Sebab kita tahu siapa yang bersalah dan siapa yang mangsa. Ada yang mencadangkan sepatutnya perogol-perogol itu dihukum terlebih dahulu. Selepas itu, barulah ambil peperiksaan SPM. Ada yang mencadangkan seperti itu. Itu yang menyebabkan Menteri Pendidikan menjadi mangsa diserang dalam semua platform media sosial hari ini. Tetapi saya bersimpati dengan anda kerana saya faham apa yang anda maksudkan. Jadi, kalau keluarkan statement tu dia kena perinci. Okey, perogol-perogol ini boleh ambil peperiksaan SPM tetapi dengan syarat kena dihukum terlebih dahulu dan ambil peperiksaan SPM dalam penjara. Itu adalah kenyataan media rasmi sebagai Menteri Pendidikan supaya anda tidak diserang. Begitu bah. Kita tidak boleh unduh kesian perogol-perogol tu ndak ambil SPM. Kita akan dicakap gila yang berhormat. Aduh, kesian. Perogol-perogol tu tidak dapat ambil SPM. Kita suruh diorang ambil SPM. Oh, kesian. Nah,
sepatutnya kesian kan mangsa tu. Mangsa tu yang kena highlight, bukan SPM. SPM memang berjalan seperti biasa, tetapi ini melibatkan seorang mangsa dirogol. Jadi kita fokus dengan mangsa tu untuk dapat keadilan undang-undang. Saya sebenarnya tidak mau buka mulut sudah ni. Tetapi bila kita tengok video tu, balik, terus kita begini, kiamat. Kepada PTD di bawah Kementerian Pendidikan di Putrajaya, tolong bantu Yang Berhormat Menteri Pendidikan supaya dia punya kenyataan media rasmi tidak disalah tafsir dan tidak terlalu umum. Saya perasan bila kita jadi menteri, mengeluarkan kenyataan yang terlalu umum ini sangat bahaya. Contohnya, okey, perogol-perogol boleh ada peluang kedua untuk ambil SPM. Mereka tidak boleh ketinggalan dari segi pelajaran. Itu sudah betul Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Tetapi persoalannya di mana mereka ambil SPM. Itu tidak dinyatakan. Jadi bila Yang Berhormat cakap begitu saja, ya, SPM di sekolah ni seperti biasa. Nah, nama anda sudah baik sejak akhir-akhir ini, tetapi saya tidak tahu kenapa anda mencalar nama baik sendiri. Saya ingin terus terang kepada Yang Berhormat Menteri, nama anda baru-baru ini sudah agak selamat. Tapi kenapa kenyataan media itu terkeluar, tiba-tiba nama anda jadi buruk lagi? Boleh kita bincangkah secara aman di sini? Janganlah bagi bola tanggung, ya Tuhan. Saya kesian. Anda terpaksa melalui cabaran-cabaran ini sebagai menteri. Lagi satu kan, perogol-perogol ni untuk makluman Yang Berhormat, dorang sudah besar tahu. Dorang bukan budak-budak kecil lagi. Perogol-perogol ini sebenarnya dah boleh kahwin pun. Kalau tadi dorang ni yang betul-betul kanak-kanak yang tidak cukup matang, belum balik, contohnya baru umur 10 tahun sudah pandai merogol kawan dorang, itu logiklah kita beri perlindungan sebab tidak tahu apa-apa. Tetapi tengok umur Yang Berhormat, mereka dah nak masuk 18 tahun. Sebab tu kita cadangkan pasang CCTV, beri keadilan kepada mangsa. Tidak payahlah cakap pasal perlindungan-perlindungan kepada perogol ini. Dorang ambil SPM atau tidak ambil SPM, itu bukan tanggungjawab Yang Berhormat Menteri Pendidikan lagi. Yang penting mangsa tu dapat keadilan. Sebab bila orang dewasa ni umur 17 tahun, mau masuk 18 tahun memilih untuk jadi perogol, maksudnya diorang tidak berminat untuk ambil SPM. Mereka tidak berminat untuk belajar, mereka hanya berminat mengamput. Bila anak-anak kita umur masuk 18 tahun di sekolah hari-hari, memang boleh jadi bapa sudah ni. Boleh buat anak. Jadi isu peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, it is none our business. Tapi saya sangat bimbang dengan nama baik Yang Berhormat Menteri Pendidikan sebab tiap-tiap bulan bagi bola tanggung. Can we stop kah bagi bola tanggung?
Dorang bukan kanak-kanak, dorang orang dewasa sudah ni. Bila sudah boleh mengamput, merogol, ini orang akil balik, kau tahu? Akil balik. Tapi saya ingin mencadangkan untuk rakyat Malaysia, bantu Yang Berhormat Menteri Pendidikan tu, jangan, ialah, jangan kita salah tafsir dia punya kenyataan. Kita hanya perlu tanya soalan. Adakah kita melindungi perogol di dalam semua sekolah atau tidak? Adakah kita membenarkan perogol ini untuk terus merogol dan kita beri peluang kedua? Adakah kita membenarkan perogol untuk merogol lagi dalam sekolah dengan mengambil peperiksaan SPM di sekolah itu? Adakah perogol ini akan disumbat dalam penjara atau tidak? Kita tanya soalan. Tetapi yalah, I didn't want to put blame 100% to Menteri Pendidikan. Sebab bukan Menteri Pendidikan juga yang merogol budak tu. Budak-budak tu sudah ditangkap, perogol tu. Tidak ya, mangsa tu, ini bukan kejadian suka sama suka. Mangsa telah membuat laporan polis, dia dirogol. Untuk maklumat anda semua, mangsa dirogol. Mereka tidak ada hubungan perkahwinan. Diamput dalam bilik sekolah, itu adalah rogol. Tempat tu pun bukan tempat untuk mengamput. Maksudnya itu rogol. Transparent dalam kes ini. Jadi kamu dengarlah baik-baik. Ini adalah statement daripada pihak PDRM ya, tentang kisah sebenar 4 pelajar senior rogol junior bergilir-gilir. Pelajar perempuan tingkatan 3 sebuah sekolah di Melaka dipercayai dirogol 2 pelajar senior di dalam kelas. Kejadian itu juga dirakam menggunakan telefon bimbit dan dilihat oleh 2 pelajar lain. Kejadian itu terbongkar pada petang Jumaat selepas ibunya mendapat maklumat mengenai penyebaran video itu daripada guru sekolah sebelum membawa mangsa membuat. Oktober lalu, ketika pelajar berpatah balik ke kelasnya untuk mengambil bahan projek mata pelajaran sains yang kelas. Bagaimanapun selepas mengambil barangannya dan sedang menuruni tangga, tiba-tiba suspek pertama menggenggam kuat tangan mangsa, menutup mulut dan menolaknya masuk semula ke dalam kelas. Seorang lagi rakannya pula menjaga di kawasan tangga. 2 lagi pelajar lelaki lain berusia 17 tahun masuk ke dalam kelas melihat suspek pertama membogekal mangsa dan merogolnya. Menurutnya, kejadian itu disaksikan kesemua 4 suspek sebelum suspek kedua juga merogol pengadu, manakala suspek ketiga bertindak merakam perbuatan jijik itu menggunakan telefon milik suspek pertama. Super berkata suspek keempat pula menjaga kawasan kelas bagi mengelak jenayah itu terbongkar sebelum kesemua mereka meninggalkan pengadu di dalam kelas. Akibat kejadian, pengadu mengalami trauma, tidak mempercayai sesiapa dan takut untuk ke sekolah sehinggalah kejadian itu terbongkar pada Jumaat apabila ibunya mendapat makluman kejadian daripada guru. Susulan laporan itu, mangsa telah dirujuk ke Hospital Melaka untuk pemeriksaan lanjut dan masih menjalani rawatan. Dalam pada itu, Ketua Polis Melaka, Datuk Zulhairi Mohtar ketika dihubungi mengesahkan ke-4 suspek yang juga calon sijil pelajaran Malaysia SPM telah direman di Mahkamah Air Keroh pada Sabtu. Suspek direman sehingga Khamis depan bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 375B Kanun Keseksaan kerana rogol secara berkumpulan. Yang ketinggalan bas tidak tahu kes rogol tu, itu perincian daripada pihak polis. Itu bukan rogol suka sama suka. Itu memang rogol. Jadi pelajar itu dibawa ke hospital sebab mahu kumpul bukti kalau ada apa-apa. Yalah, biasanya kalau kes rogol ni
doktor akan buat pemeriksaan kepada kemaluan mangsa kerana laporan hospital akan digunakan dalam prosedur mahkamah. Tapi sekali lagi, saya tidak mahu menyalahkan Menteri Pendidikan dalam hal ini kerana setakat ini mekanisme undang-undang yang diambil agak pantas ya. Sekurang-kurangnya cerita rogol tu jelas, tidak ada disembunyikan. Jadi it's very good untuk masyarakat tahu apa sebenarnya yang berlaku. Lepas tu kita ingin ingatkan, ini bukan kes politik. Sebab kita ada perasan komen-komen berbau politik di situ. Kalau ada cadangan yang baik, bagi tahu cadangan yang baik. No, ini kes rogol, kes jenayah. Dia sama macam kes Zara, kes undang-undang. Kalau kita berpolitik di sini, susah juga tu kalau kamu berpolitik, sebab bukan ahli politik yang merogol pelajar itu. Ini pelajar tingkatan 5 yang rogol kanak-kanak tu. Pelajar tingkatan 3. Kesian. Justice for Zara. Justice untuk mangsa rogol di negara ni. Siapa sini mangsa dirogol? Kalau kau mangsa dirogol, hati-hati. Perogol akan terus merogol kau. Saya mau bagi tahu sifat rogol ni, dia adalah bara kanser yang paling bahaya ya dalam masyarakat. Perogol akan terus merogol. Itu sejak kita mau bagi tahu. Lepas tu dia berbuat tidak tahu. Itu sifat perogol. Kebanyakan perogol ni dia berbuat tidak bersalah. Yang macam tidak ada yang apa-apa yang berlaku. Itu perogol. Memang diorang ni ada masalah sakit mental lah. Lepas tu lari. Saya tidak mahu salahkan Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam kes rogol ni sebab bukan menteri yang merogol. Cuma ada beberapa kenyataan itu perlu diberikan pencerahan lagi supaya Yang Berhormat tidak menjadi mangsa serangan dalam media sosial. Tetapi saya harap ini yang kali terakhirlah Yang Berhormat Menteri Pendidikan bagi bola tangguh. Dalam keadaan Presiden Amerika Syarikat, Presiden Trump akan datang ke Malaysia, PMX pun menjadi target untuk dikritik, diserang kerana ada yang tidak bersetuju dengan kedatangan Presiden Trump. Ditambah lagi dengan bermacam-macam kes pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah, yang mana dijangkakan GRS akan menang pilihan raya Sabah lagi. Jadi isu sangat panas dalam Malaysia. Okey, saya kira itu sahaja untuk perkembangan kes amput-mengamput ni. Secara moral, kita mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan 4 pelajar yang merogol dan merakam aksi rogol mereka ke atas seorang anak pelajar tingkatan 3 yang sepatutnya tidak boleh dirogol pun di sekolah. Sekolah ni bukan tempat untuk merogol anak orang. Sekolah adalah tempat yang selamat untuk anak-anak kita menuntut ilmu. Dan kita perlu mengecam perbuatan tidak bermoral ini. Tidak ada istilah perlindungan kepada perogol.
Sebab perogol ni saya anggap bukan kanak-kanak pun. Sudah akil balik. Sudah boleh kahwin dan tidak lama lagi berumur 18 tahun. Saya mengharapkan ibu bapa menjaga anak-anak dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik, mentarbiah anak-anak dengan baik, supaya anak-anak tidak menjadi perogol di negara ini. Sebab akhirnya, kalau anak-anak anda tidak malu jadi perogol, itu salah mak bapak sebenarnya. Saya terus terang. Jadi tolonglah tarbiah anak-anak kita dengan baik. Doakan yang terbaik untuk anak-anak, berikan pendidikan yang cukup. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya masih menunggu dan menanti perkembangan fakta kes baru dan bukti kes baru tentang Zahra Khairina Mahathir. Jadi kita akan update pada malam ini apakah perkembangan untuk inkuest Zahra Khairina Mahathir di Mahkamah KK Sabah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Justice for Zahra, justice untuk mangsa yang dirogol, justice untuk anak-anak kita di seluruh negara. Kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, semoga terus kuat menghadapi ujian-ujian yang cukup berat setiap bulan di Putrajaya. Sekali lagi saya ingin mencadangkan untuk kita pasang CCTV bagi mempermudahkan urusan kerja Yang Berhormat Menteri Pendidikan, agar Yang Berhormat tidak menjadi mangsa untuk dikritik dan dihantam bertubi-tubi dalam media sosial. Demi keselamatan anak-anak kita, kes buli, kes rogol tidak berulang. Sudah tiba masanya bajet Kementerian Pendidikan dalam bajet 2026 bajetnya sangat besar Yang Berhormat, 66.2 bilion ringgit. Cukup 1 bilion ringgit kita guna untuk pasang CCTV di semua bilik sekolah, bilik tandas, bilik asrama. InsyaAllah Yang Berhormat Menteri Pendidikan tidak akan mengalami tragedi seperti ini. InsyaAllah. Justice for Zahra, justice untuk nyawa 34 juta rakyat. Terima kasih.